Okey bang, hari ni saya tak nak cerita pasal mesin rumput, saya tak nak cerita pasal chainsaw, kita tak nak cerita pasal pam racun. Kita nak cerita benda yang lebih penting. Sebab apa, kalau tak ada benda-benda macam ni, abang belilah semahal apa pun tetap akan jam. Alright, dekat depan ni ada 3 tuti mesin. Okey, tuti mesin ni banyak dekat pasaran, macam-macam brand. Cuma saya fokuskan kepada 3 ni. Okey, antara yang paling mudah abang dapat, saya rasa Ogawa lah. Okey, Ogawa ni TCW3 untuk model ni harga dalam 20 lebih. Kalau untuk Ashkabana dan juga Steel harga dalam 30 ke atas lah. Alright, tapi ketiga-tiga ni ada tuti mesin. Kalau yang mana tengah pakai tuti motor tu dah nampak video ni, kalau habis tuti motor tu boleh tukar kepada tuti mesin ataupun boleh stop terus cari tuti mesin, lebih bagus sebenarnya. Okey, bukan saya cakap tak boleh pakai tuti motor, boleh, cuma kurang sesuai. Lebih baik abang pakai tuti mesin untuk abang punya jangka hayat mesin, abang punya jangka hayat mesin rumput, chainsaw lebih tahan lama. Sebab apa, tuti motor ni dia carbon dia sangat tebal, sangat tinggi. Itu pasal kita kalau servis blok, piston, exhaust memang penuh dengan karbon. Jadi memang dia mengganggu lah. Dia mengganggu kita punya performance, engine punya performance, engine punya power. Lepas tu dari segi bunyi, selalu buat masalah, susah start. Itu semua berpunca daripada tuti. Sebab apa, tuti ni merupakan jantung lah untuk satu mesin ni. Okay, merupakan jantung. Kalau tak ada tuti, dia boleh berjalan tapi sekejap memang jam. Alright, confirm jam. 2 stroke kalau tak pakai tuti, confirm jam. Alright, kalau ada yang berminat untuk dapatkan tuti-tuti yang jenis macam ni, tak kisahlah, okay, apa jenis tuti pun, yang penting tuti mesin ataupun model tuti TCW3. Alright, kalau abang nak dapatkan, abang boleh terus datang ke Cawangan Warnes. Mana-mana Cawangan Warnes yang berdekatan dengan abang. Kalau abang nak beli secara online, boleh masuk dekat live. Alright, boleh masuk dekat live. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan komen kat bawah. Kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.